Masak lagi. Orang Malaysia ni dia terkenal selalu makan. Makan sikit je tapi selalu makan. Orang Arab ni dia makan sekali tu. Jelas sekali dua kali je macam. Tapi kita kadang-kadang budaya kita minum breakfast, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, makan malam, supper lagi. Jadi macam-macam lepas tu penyakit tu kan. Jadi kita doalah mudah-mudahan ini peluang peluang kita yang terbaik sebagai haji, bukan sekadar rukun Islam yang kelima, tapi dia adalah puncak kepada agama kita ini. Apabila kita mula mengucap dua kalimah syahadah, la ilaha illallah, kemudian kita menunaikan salat, kita berpuasa di bulan Ramadan, dan kita mengeluarkan zakat. Dan ini adalah rukun yang kelima, rukun kemuncak yang akan menjadi dia panggil macam bukanlah penutup. Haji ni bukan penutup, bukan maknanya lepas haji ni habis, tapi haji ni adalah satu permulaan ataupun peluang untuk kita umat Islam pergi lebih jauh lagi untuk melalui kehidupan kita, sama ada di dunia ini, apatah lagi kehidupan kita yang kekal abadi sebenarnya ialah kehidupan di akhirat. Itu kita kena, maknanya nak dapat haji yang mabrur ini, kita bukan hanya nak jaga dari segi pantang larang ihram, larangan ihram. Kita bawa juga ni, kita punya pembimbing daripada Taib, talian ibadat kita dah terima lebih 1000 dah soalan-soalan daripada jemaah. Bukan hanya yang ada di tanah suci ni, yang belum datang, belum terbang lagi dah tanya macam-macam dah. Di Malaysia ramai yang dah bertanya. Alhamdulillah. Maknanya itu adalah satu ruang yang kita beri supaya jemaah kita tunaikan haji dengan penuh keyakinan, tak ada was-was. Kalau ada apa terlintas, jumpa kita punya ustaz-ustaz kita, ustazah kita, pembimbing kita. Kalau tak dapat jumpa secara fizikal, boleh guna talian tersebut, gunakan apa dia panggil live chat secara langsung, macam WhatsApp lah. Boleh tanya dan sebagainya. Jadi insya-Allah ustaz-ustaz kita akan bimbing dan bantu bagi jawapan yang terbaik. Sebab jangan terlalu bergantung dengan orang lain. Kawan-kawan mufti-mufti dalam bilik ni pun ramai juga. Jika kita pening balik, kita tanya ni jawapannya ni, ini tanya ni jawapannya macam ni pula. Ustaz kita dulu lain pula dia cakap. Memang dalam Islam ni ruang dia, terutama dalam bab fiqh ni, banyak pandangan. Khilaf ulama tu ada berlaku, dan itulah adalah merupakan rahmah. Sebenarnya adalah merupakan rahmah. Jangan kata kenapa tak ada satu hukum je, tapi sebenarnya ada sebab-sebab yang hikmah yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan begitu. Sebab orang ni tak sama. Nabi pun bila sahabat ni tanya, dia jawab lain. Sahabat ni tanya, dia jawab lain. Sebab Nabi tahu situasi orang tersebut berbeza. Jadi kita pun semasa kita nak buat haji ni, ibadat kita, tanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang betul-betul mahir ataupun betul-betul diberikan tanggungjawab. Kita pembimbing kita ni memang kita ada tauliah, bukan hanya daripada pejabat-pejabat agama di Malaysia, di negeri-negeri, tapi juga kita melalui proses macam-macam. Saya kena interview, kena exam, kena tiap-tiap dan kita ada kursus-kursus kita, dan kita ada muzakarah haji. Setiap tahun lepas ke musim haji, kita akan buat muzakarah haji. Sebab kita nak selaraskan, nak bincang, sebab keadaan wakil, suasana berbeza. Haji tahun 60-an dulu lain, 70-an lain, 80-an lain. Ni dah tahun 2025.
Kadang ustaz-ustaz kita yang kita tanya tu dia menjawab semasa keadaan haji dia tahun 80-an. Dah berbeza. Hari ni cuba tengok hari ni. Tahun ni pun kalau tengok tahun 1446 2025 ni jauh berbeza daripada tahun lepas. Tahun lepas pun lain dah. Baru setahun ni. Kalau tengok keadaan suasana di Mekah ni lah kalau sebelum ni dah sesak dah ni. Tapi sebab tahun ni kerajaan Arab Saudi dia kuat kuasa kan. Tasrih haji ni hanya orang yang ada visa haji, tasrih haji dia boleh masuk Mekah ni. Orang dia pun tak boleh nak masuk. Anak saya ada di Riyadh, tak boleh juga masuk. Belajar di sana tak ada tasrih, tak boleh masuk. Orang yang duduk sini pun yang dulu kalau bukan musim haji dia boleh berniaga, boleh apa bagai pun tak boleh dah, dia kena keluar. Jadi sebab itu suasana pada tahun ni agak berbeza lah, jauh berbeza daripada tahun-tahun sebelum ni. Mudah-mudahan ini akan ini tuan-tuan dan puan-puannya rezeki lah, rezeki masing-masing. Sebab itulah dalam apa ni kita kena selalu ingatlah haji ni memang merupakan jihad. Bagi wanita terutamanya memang susah. Ini di Land Premium di Mekah, di Madinah itu lagi senang. Dekat Masjid Nabawi ni sampai di Mekah ni dah mula jauh sikit jalan kan. Apa sebagainya. Belum lagi kita pergi ke Arafah, belum lagi kita pergi ke Muzdalifah, belum lagi kita duduk 3 hari di Mina nanti. Maka sudah pasti cabaran dia, ujian dia, kepayahan dia, kesukaran dia berbeza-beza. Jadi sebab itulah saya datang pada pada hari ini untuk kita berkongsi ataupun buat persiapan ilmu. Saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan semua dah ikut dah kursus yang kita dah susun di Malaysia lagi. Kursus asas haji, kursus intensif haji, kursus perdana haji. So sampai sini ceramah lagi ustaz-ustaz kita di apa ni pun bagi lagi ulang kaji lagi. Jadi kita dah ada ilmu dah, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah terima 3 tahun berturut-turut anugerah Labbaitum. Kerajaan Saudi bagi anugerah pada Malaysia tabung haji. Di antaranya sebab program bimbingan kita adalah yang terbaik di kalangan negara-negara Islam. Seluruh yang datang ke tanah suci ini. Jadi alhamdulillah. Jadi sebab itu walau bagaimanapun kesemuanya ini tidak menjamin kita mendapat haji yang mabrur. Nak dapat haji yang mabrur, ini yang kita nak bincang. Apa maknanya? Maza yakni kita sebagai duyufur rahman. Apa artinya? Apa maksudnya kita ni jadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tamu jiran kita, kawan kita raya itu Malaysia bulan Syawal pun tak cukup, open house. Jadi tetamu makan apa, sampaikan sambung Zulkaidah. Dulu kita raya sehari je Syawal lepas tu puasa 6 lah. Ini disebabkan banyak sangat orang Malaysia ni rezeki ni Allah bagi. Bukan tak cukup, rumah yang terbuka, pejabat pun terbuka. Orang kerja apa pun hari-hari dia makan dia. Maknanya Allah itu tak apa. Maknanya tapi kadang-kadang sampai nak puasa 6 pun susah. Dah yang makan ni bila nak puasa. Hari Sabtu Ahad di rumah Isnin apa. Jadi ada kekangan pula kat situ. Tapi alhamdulillah saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan yang telah pun dijemput, dapat tawaran, dapat dan menerima itu apa ni hadir untuk menjadi tetamu Allah pada tahun ini, dah buat persiapan yang terbaik. Persiapan kita bermula daripada awal lagi. Ada yang dah bertahun-tahun dah menunggunya, sampailah kursus-kursus kita, sampailah kita sampai hari ini kita dah ada di tanah suci. Jadi adakah kita akan berhenti setakat tu?
ataupun apa lagi yang kita perlu buat, apa lagi yang kita perlu lakukan bagi memastikan kita ini betul-betul macam Ustaz Basri sebut tadi, ini adalah the first and the last. Sama juga seperti mana baginda Rasulullah SAW. Kita memang kalau boleh nak selalu datang buat haji ni, tapi mana nak boleh, kalau kita tengok logik dia pun, maklumat Islam berapa juta, tempat dia ni lah. Kalau Mekah ni Masjidil Haram tu boleh besar-besarkan lagi, tapi di Mina, di Arafah, itulah kawasan dia. Jadi tak boleh lagi dah nak menampung lebih ramai lagi orang nak buat haji. Jadi sebab itulah dia special. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang-orang yang berkemampuan, termasuklah isu yang berkaitan tentang visa haji. Duit ada dah, banyak dah duit. Alhamdulillah sihat, ada lulus urusan kesihatan, tapi tak dapat jemputan, tak dapat kebenaran untuk kita datang ke tanah suci ini. Jadi alhamdulillah macam itulah. Sekarang ni ramai yang bila dah sampai ni, maka kita kenalah teruskan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni itulah, sekarang ni masih lagi awal lagi lah kita dia ni, tapi dah makin lama makin kemuncak, makin lama makin ramai. Jadi sebab itulah kami di baru-baru ni ketua rombongan haji insya-Allah akan jumpa dengan tuan-tuan dan puan depan ni. Dia pergi ke Masjidil Haram, dan dia tak jumpa ramai orang Malaysia, yang jemaah Malaysia yang tawaf sunat, yang buat umrah yang pertama dia semua dah selesai dah. Tapi kita nak supaya dalam keadaan pada tahun ni tak ramai, tak sesak macam selalu dia. Cuaca pun boleh kira lagi lah, boleh tahan lagi. Kita galak-galak kita punya jemaah supaya seboleh mungkin. Tapi bukanlah kalau kita nak buat macam kita di Malaysia, kita boleh parking kereta kita depan pintu masjid. Tapi di sini kita dah kena berjalan. Tak boleh nak masuk kereta, tak boleh nak masuk bas, tak boleh nak apa, dan memang kena berjalan. Dan cuaca dia kalau waktu tengah hari memang panas. Lepas subuh pagi pun dah panas dah. Tapi waktu subuh, waktu maghrib, waktu isyak, kurang-kurangnya kita cuba ikut kemampuan lah. Bukanlah saya kata kita tak boleh nak ikut semangat pun, tak boleh juga. Memang ramai yang bersemangat nak pergi tiap-tiap waktu, tapi takut nanti bila nak sampai hari wukuf kita collapse, kita tak larat. Jadi berpada-pada juga. Tapi kita rebutlah peluang apabila kita sampai ke tanah suci ini, satu-satunya tempat yang kita boleh tawaf Masjidil Haram lah. Tempat lain macam mana pun kita pergi London ke, pergi Paris ke, pergi mana tak boleh. Kelebihan tawaf ni cukup besar. Sebab tu kalau tengok di Masjidil Haram tu, kita sebenarnya mampu, bagi yang mampu lah. Kalau bagi yang uzur, memang uzur lah, memang tak larat, kat mana pun dia tak larat. Tapi yang mampu, yang sihat, boleh. Selalu kadang kita memang yang paling mudah kita tawaf di dataran, di mataf tersebut. Tapi dah syarat peraturan undang-undang kerajaan Saudi, tawaf di dataran tersebut hanyalah bagi orang yang buat umrah, melakukan umrah lah, melakukan umrah. Jadi yang tiap tahun kita dah keluarkan berkeliling. Kita kata memang dari segi peraturan dia daripada ulul amri, pemerintah, untuk tujuan keselamatan dan juga kemudahan jemaah-jemaah yang buat umrah ni, hanya situlah bagi orang yang buat umrah. Bagi orang lain kena naik ke atas. Bila atas ni lah Ustaz, jauh, nak selesai pusingan dia tu besar kan.
Memang orang muda pun tak larat. Tapi kita kena ingat, itulah mungkin sebab budaya jugalah. Kita orang Malaysia jadi pun lah, kita ni dah biasa mudah pergi ke masjid. Orang lain, orang Bangladesh, orang Turki ke, orang Pakistan, orang India ke, dia lantak dia punya pun. Dia memang dah biasa berjalan. Orang buta pun ada. Tak dia tawaf. Memang tiap-tiap tahun mesti ada orang buta yang tawaf ke atas tu. Kita yang kita ni tak boleh. Kalau kita tak boleh nak tawaf, memang kita tak mampu nak tawaf setiap waktu. Sebab di Masjidil Haram ini dia beza dengan masjid lain. Tawaf adalah boleh menggantikan kita punya solat sunat tahiyatul masjid. Maknanya sebab tu kalau kita saya kongsilah, maknanya kalau apa, kalau kita mampu ada kekuatan, ikut kesihatan kita, kita pergi kalau subuh kita pergi awal sikit, kita terus tawaf dulu, terus tawaf dulu. Jangan ikut macam Malaysia kita pergi, kita duduk, kita sembahyang tahiyatul masjid dulu, lepas tu kita sembahyang sunat tahajud lah, sunat hajat lah, macam-macam kita sembahyang sunat tu. Boleh juga kalau kita tak mampu nak tawaf, kita buatlah yang tu, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau kita mampu, yang terbaik, yang afdalnya, yang utamanya, kita terus tawaf. Masuk ke tempat tawaf, terus tawaf. Ikut dan tawaf ni dia tak semestinya habiskan 7 pusingan tu secara berterusan. Kalau kita dah tak larat, kita berhentilah. Kita boleh berhenti, tapi kita boleh mulakan tawaf. Kita mulakan dengan tawaf. Kalau saya biasa, saya tawaf 3 pusingan, 4 pusingan, separuh, lepas tu azan. Kita datang pun kalau 1 jam sebelum tu pun dah setakat tu lah kita boleh, kecuali kita awal lagi boleh habis. Tapi maksudnya itu antara amalan, saya kongsikan amalan-amalan yang utama yang kita nak buat sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Antaranya tawaf tadi, tawaf sunat. Yang naik apa pun ada juga, bagi dah. Tapi kena bayar lah. Kalau dia takkan buat apa sudah ni. Untuk satu amalan 22, kawasan 100. 100 dah kalau apa dia. Tapi kalau kita ada rezeki, ada kemampuan, boleh je, tak ada masalah. Dari segi hukum tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Masjidil Haram, Kaabah ini, kalau kita dulu di Malaysia, di kampung, kita menghadap kiblat, sejadah kita itulah gambar Kaabah itulah yang kita pandang nampak ni. Tapi ini sekarang ni kita dah sampai di tanah suci ini, bumi kelahiran baginda Rasulullah SAW. Jadi dia bukan tempat yang sama seperti tempat-tempat yang lain, tempat yang sangat istimewa. Jadi tuan-tuan dan puan yang datang awal, penerbangan awal ni, alhamdulillah ini antara kelebihannya. Kita dah ziarah, dah pergi dah ke Madinah, sampai ke sini, lepas haji dia tidur balik dah. Dan tak sempat dah sebenarnya. Tuan-tuan yang awal ni memang akan buat nafar awal dan penerbangan awal, memang lepas tu dah sibuk dah balik dah. Jadi tuan-tuan dan puan yang punya masa ialah sekarang. Sekaranglah masa yang terbaik, dan inilah masa yang terbaik untuk membuat persiapan yang secukupnya sebelum kita sampai ke Arafah, sebelum kita wukuf di Arafah. Jangan tunggu memang kerja-kerja haji ini lepas kita buat umrah, kalau buat haji tamattu, umrah yang pertama, selesai kita punya umrah, kita tunggu untuk buat haji. Pada 9 Dzulhijjah kita wukuf nanti, 8 Dzulhijjah kita dah pergi dah ke Arafah, dan kita wukuf, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, melontar jamrah,
Sampailah ke 13 Zulhijjah, kita tawaf, kita sa'i, selesai. Haji kita hanya beberapa hari je. Tapi jangan tunggu sampai hari-hari tersebut baru kita nak beramal. Kita nak dapatkan haji yang mabrur, kita kena bersedia daripada awal, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada sekarang. Tinggalkan. Kita haji ini nak menjadikan kita hamba-hamba Dia yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak jadi orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita tahulah bukan senang. Dia punya godaan banyak, musuh-musuh dia banyak. Musuh-musuh kita, hawa nafsu kita, syaitan yang sentiasa mengajak kepada benda-benda yang menyesatkan kita. Kawan-kawan kita pun, dunia sekeliling kita juga. Kalau Imam Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin tu, memang ini antara kita punya musuh-musuh kita, yang kita nak kena, nak jalan, kita tunjuk hari-hari kita solat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Tapi banyak di kiri kanan tersebut syaitan-syaitannya minal jin itu wan nas. Sekarang bukan daripada jin, dia manusia pun ada yang jadi syaitan. Jadi banyak benda yang mengganggu kita. Jadi sebab itu haji ini 30 hari, 40 hari kita berada di tanah suci ini adalah peluang terbaik. Sebab itu tabung haji kita, agenda kita bukan hanya bawa orang pergi haji dapat title haji, tapi kita nak jemaah haji Malaysia ni bukan hanya dapat anugerah tabung haji, dapat apa sebagainya, tapi kita nak jemaah haji kita ini, alumni haji kita nanti ini, dia menjadi orang-orang yang soleh dan musleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hablum minallah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jadi orang yang baik, taat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga hubungan dia sesama manusia. Dunia sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita pun pening kan. Kita mungkin tak lama dah. Orang muda pun tak lama. Orang tua lagi dah tak lama. Maknanya dunia kita, saya selalu kongsikan tentang hakikat kehidupan kita ni. Macam haji juga, dia merupakan perjalanan. Satu tempat ke satu tempat, satu tempat. Daripada kampung kita itu, yang pergi ke Movenpick, buat pelepasan, naik kapal terbang sampai ke Madinah, naik bas pula datang ke Mekah sampai ke sini. Dia kan dia merupakan satu berpindah-pindah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat. Hidup kita juga adalah merupakan satu perjalanan yang cukup panjang. Daripada alam roh, Allah jadikan kita masuk dalam alam rahim, dalam perut ibu kita. Dan kita sekarang ni berada dalam alam dunia. Dan kita tahu tak ada orang yang kekal di dunia ni. Mahdi yang panjang umur kan. Dah 100 dah. Orang lain payah dah sampai 100 dah. Tapi dia alhamdulillah umur dia panjang. Tapi 100 pun tak ada yang sampai 200 ada. Mana akhirnya nanti kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang akan merasai kematian dan kita akan masuk ke alam barzakh. Mati bukan bermakna habis, selesai hidup kita. Mati adalah merupakan perpindahan daripada alam dunia masuk ke alam kubur, alam barzakh, masuk ke alam akhirat, dan akhirnya Allah sebut imma jannah wa imma nar. Sama ada destinasi akhir kita, sama ada syurga ataupun neraka, waliyadzubillah. Dan disitulah kehidupan yang khalidina fiha abada, kekal dan kekal dan kekal selama-lamanya. Orang Melayu kena baca selalu ayat tu, tapi dia tak boleh tangkap kekekalan dia tu. Dia rasa macam sini je lah, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 100 tahun apa je. Tapi yang Allah sebut khalidina fiha abada tersebut adalah merupakan kehidupan yang tidak ada kesudahan dah.
Itulah kehidupan yang kekal abadi. Inilah tasawur yang kita nak bawa dalam kita sebagai orang Islam. Bukan haji dia sebenarnya, tapi haji ini memberi peluang kita. Nabi sebut al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur kita buru sekarang ni, kita impikan, mudah-mudahan kita doa ianya akan menjadi ganti ataupun balasannya tak lain dan tak bukan ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan mudah. Kalau di dunia ni pun nak jadi orang kaya dan senang dan sebagainya pun susah. Berbagai macam-macam kerja siang malam, tak juga kaya-kaya pun. Dia punya dia macam-macam, kita kena bagainya. Tapi syurga Allah Subhanahu Wa Taala ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at. Tak pernah kita mata tak pernah ternampak, telinga tak pernah dengar, dan hati pun tak pernah terfikir benda tu nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada orang yang masuk ke syurga Allah Taala. Jadi Duyufur Rahman, tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ini, maknanya, artinya dia faham tentang perjalanan kehidupan dia, apa dia punya destinasi akhir dia, dan apa yang dia perlu buat sekarang. Kita tak banyak masa dah, 20 hari, 25 hari, apa bagian ni sekejap je. Dan umur kita pun tak tahu bila sebenarnya. Jadi sebab itu setiap waktu dan ketika, fi kulli lamhatin wa nafasin, la ilaha illallah, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Muhammad itu Rasulullah SAW. Dan inilah buminya. Kita ingat macam mana baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya di Madinah je kita, makam Nabi memanglah di Madinah. Kita memperbanyakkan selawat dan salam kita kepada Nabi. Tapi di sini juga kita kena ingat macam mana Nabi ni sayangnya, cintanya kepada umatnya. Maka kita apabila kita dijemput sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala ini juga, kita kenalah selalu memperbanyakkan selawat dan salam kita, dan kita ingat sirah kehidupan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mudah. Macam memang benar kita banyak nikmat yang Allah bagi pada kita, tapi nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita apa dia? Ni'matul imani wal Islam. Nikmat kita mengucap kalimah syahadah, nikmat kita beragama Islam sangat-sangat besar, sebab inilah yang akan menentukan destinasi akhir kita. Jadi alhamdulillah, kita syukur banyak-banyak kita. Cubalah bayangkan kalau kita dilahirkan di Brazil ke di mana ke, tempat yang tak ramai orang Islam ni, apa bagainya ni, nak dapat hidayah masuk Islam ni, wallahu alam. Bila orang tengok orang Islam ni perangai ni lagi teruk pada orang orang pun tak nak masuk Islam. Tambah dunia orang sekarang ni, orang-orang yang musuh-musuh Islam ini, dia cop orang Islam ni orang teroris, orang pengganah lah, itulah sebagainya, macam-macam orang lain daripada Islam. Jadi sebab itulah haji ini adalah satu muktamar perhimpunan orang Islam setiap tahun, international conference, ijtima' di sini sebenarnya untuk memberikan nafas baru pada setiap tahun tentang hakikat kehidupan kita, tugas dan tanggungjawab kita. Pertama, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepadanya. Itu antara kita punya, dia panggil apa, tugas hakiki kita lah. Tak kira lah kita kerja apa dulu, jawatan apa dah pencen, tapi hakiki tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini berterusan sehinggalah kita bertemu dengannya. Sampailah kita masuk syurga Allah Taala. Kemudian kita juga diberikan tanggungjawab khilafah ataupun khalifah, sebagai orang yang manusia ini bertanggungjawab untuk menyampaikan risalah Islam ini kepada orang lain. Ramai lagi orang yang bukan Islam,
Jadi sebab itu haji ni kita kata, haji ni kita nak jadi orang yang saleh dan muflih. Itu maksudnya ialah dia menjadi ejen kebaikan, ejen pendakwah kepada orang lain supaya orang akan masuk dapat nikmat Islam yang paling besar yang Allah bagi pada kita. Jadi nak lakukan benda ni memang kita kena jadi dapatkan haji mabrur tadi, bukan untuk diri kita seorang, bukan untuk isteri kita je, bukan untuk anak-anak pinak saudara mara mak ayah kita, tapi sebenarnya kita menyumbang kepada pembangunan ataupun apa dipanggil tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita itulah di tabung haji, di bahagian saya, di bahagian bimbingan ini kita buat program daripada sebelum pergi haji, masa di tanah suci, balik ni pun nanti ada satu lagi perjumpaan. Kita akan buat himpunan persaudaraan hujjaj, dipanggil HISHAJ, untuk kita conclude balik apa yang kita dah buat supaya akhirnya kita dapat mencapai target kita, KPI kita jadi orang yang lebih baik dan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah maknanya, sebab itu selain daripada program-program apa ni ulang kaji yang kita buat di mata-mata mengikut PT, kita buat program ceramah perdana sekala dengan kita pun tak larat nak pergi apa ni dengan nanti insya-Allah 2-3 hari lagi kita akan ada pakar rujuk. Kita ada pakar rujuk untuk apa ni hukum mahkamah haji ini juga akan datang, ada 3 orang yang akan datang juga insya-Allah akan buat forum perdana. Selain daripada itu saya nak apakan sini nak apakan, kalau nak umumkan, nak lancarkan, kita ada program semasa di tanah suci ni apa yang kita panggil Ihtifal Duyufur Rahman. Ihtifal Duyufur Rahman ni akan bermula insya-Allah dalam 2-3 hari ni, lepas ni kita akan ada beberapa program ni, bukan dia kita buat dalam bentuk pertandingan, tapi bukanlah wajib semua orang ambil bahagian, tapi bagi yang nak ikut boleh ambil. Kita ada pertandingan azan. Jadi kalau surau-surau macam ni bila kita tu test suara, test lagu yang paling baik nanti kita pertandingkan antara maktab, antara surau-surau lain dan sebagainya. Kita nak cari Johan kita yang tahun lepas kita bagi peluang dia azan di pelepasan di Movenpick. Kita bagi adalah kita bagi hadiah dan sebagainya. Selain pada azan kita buat juga pertandingan tilawah. Azan tadi lelaki je lah, perempuan tak boleh. Tilawah ada lelaki dan perempuan. Kemudiannya hafazan Al-Quran. Ini sebenarnya tujuan dia nak galakkan kita gunakan masa kita ni, selain daripada kita pergi solat apa bagainya, kita gunakan masa kita untuk cubalah untuk lebih dekat dengan Al-Quran. Sebab itu kita cadang nanti kita punya ustaz-ustaz kita akan edarkan borang apa sebagainya, penyertaan, dan kita juga cadang supaya ada juga buat tadarus Al-Quran, halaqah Al-Quran, dan kita nak buat khatam Al-Quran sebelum balik nanti. Jadi mana-mana tuan-tuan dan perempuan yang takut sebab ini sebenarnya sebahagian daripada proses tarbiyah, melatih diri kita untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Bukan kita jaga diri kita dengan isteri kita je. Orang yang saleh dan muslih ini, dia bukan hanya jaga ibadat dia, jaga semayang, puasa dia, apa dia je, tapi dia menjadi orang yang bermanfaat kepada orang lain. Sebab itu kita ada zakat, menyumbang, bantu orang lain, sedekah, bersedekah. Jadi di apa ni, di tanah suci ni juga kita galakkan. Maknanya bantu membantu, tolong menolong, tolak ansur. Kita ta'aruf dulu, kenal mengenal. Nak membina kekuatan ummah ni kita kena ada saling rasa kasih sayang. Saya pening tengok Malaysia macam nak gaduh je. Sama-sama orang Islam. Tapi tak adalah bergaduh, tapi dalam internet tu, dalam social media tu
berpuak-puak, ada puak A, puak B, puak C, puak D, macam-macam apa. Macam mana kita nak lawan Israel? Palestin, saudara kita di Gaza, dibunuh, dia apa sebagainya. Kita dalam keadaan berbincang, bergaduh dalam benda-benda furuk, benda-benda itulah sebabnya masa di tanah suci tinggalkanlah benda-benda tu. Tak ada dah politik A, politik B ke, parti A, parti B ke, tak ada dah. Kita orang Islam, kita nak masuk syurga Allah SWT. Boleh tuan-tuan? Boleh. Lupakanlah, janganlah bawa bendera-bendera yang lain. Yang sini pun Saudi boleh tangkap. Kalau buat bendera Malaysia boleh bagi. Kalau bendera parti lagi lah tak boleh. Jadi maknanya kita membawa kesatuan. Haji ini falsafah dia maka membawa kepada kesatuan ummah. Kita nak membina kekuatan ummah kita, kekuatan individu kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan ummah seluruhnya. Bukan hanya Malaysia je, bukan hanya Nusantara, tapi dunia seluruhnya menjadi ustaziyatul alam. Maknanya kita menjadi pemimpin. Sekarang ni dunia dipimpin oleh orang-orang bukan Islam. Israel walaupun tak ramai, tapi dia disupport oleh tenaga kuasa besar dunia yang lain. Dia very powerful. Jadi macam mana kita nak apa ni? Dan inilah risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Di Mekah inilah mulanya. Dengan Nabi terima wahyu di Gua Hira, dengan isteri bermula dengan isteri baginda Siti Khadijah, dengan sahabat baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dengan Sayyidina Ali, orang-orang yang pertama masuk Islam. Akhirnya macam mana tarbiyah yang dibawa oleh Nabi SAW ini melahirkan ummah yang terbaik yang disebut di dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ada syarat-syarat dia. Jadi itulah maksudnya yang kita nak bawa sebenarnya dalam tanggungjawab kita, erti kita sebagai Duyufur Rahman ini bukan dalam skop yang kecil untuk diri kita semata-mata, tapi dia saling integrated dengan orang lain, dengan pihak lain, dengan tapi of course dia punya asasnya ialah taubat kita pada Allah SWT, ibadah kita pada Allah SWT, itu basic. Tapi akhirnya kita nak supaya umat kita menjadi umat yang kuat, yang boleh melaksanakan. Inilah yang macam mana akhirnya para sahabat Nabi SAW. Di sinilah, tak tahulah kat sini dekat Premium ke dekat Abraj kawasan ni, sahabat-sahabat dulu duduk apa sebagainya ni, macam mana mereka hidup menjadi masyarakat yang terbaik tersebut, ummah yang terbaik tersebut, daripada asalnya sebelum datangnya Islam dalam keadaan jahiliahnya. Tapi bila Nabi datang ke sini, Nabi bawa agama ini dengan betul, dengan apanya, maka merubah. Bukan hanya Mekah ni yang berubah, tapi nikmat dia sampai kepada kita di kampung-kampung kita, di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, sampailah kampung kita, di Terengganu ke Kelantan ke Kedah ke mana ke, semua sampai nikmat Islam tersebut. Jadi ini tanggungjawab, bukan hanya tanggungjawab Nabi semata-mata, tetapi merupakan tanggungjawab ummah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak sebut tadi yang apa tadi, yang ihtifal tadi. Jadi apalah nanti bila kita cubalah bersama imarahkan. Tuan-tuan boleh gunakan ni surah-surah ni untuk solat dan buat untuk itulah baca Quran, untuk zikir sebanyak tak ada bagainya tu. Tapi jangan jadi tak pergi Masjidil Haram pula. Masjidil Haram kalau pergilah, maknanya kalau ada kita sihat, kita ada kekuatan, pergilah, maknanya untuk kita melakukan ni. Tapi kita nak juga tolong juga. Ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita memang tak larat, dia nak apa bagainya, nak sini. Ada juga kita sediakan aktiviti, program yang boleh membantu supaya akhirnya kita sama-sama
Semua dapat masuk syurga Allah SWT. Semua kita jangan ingat diri kita je, tapi semua kami ni pun, petugas-petugas ni pun Duyuf Rahman juga, kami pun nak masuk syurga juga. Jadi sama-sama kita berganding bahu. Dia bukan isu jangan nanti ada masalah sikit-sikit, ni tamu haji lah, yang punya tak pandai lah, itulah, inilah, apa bagai. Dah 60 tahun dah kita uruskan haji ni, tapi tiap-tiap tahun orang yang baru datang, bukan orang yang apa. Jadi dan setiap tahun ada je, dan itulah tabiat ataupun realiti haji. Dia adalah medan jihad, medan ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada jemaah nanti bila dia pergi ke Muzdalifah, dia komen, kenapa pergi Muzdalifah ni tak ada apa pun, kemah tak ada, apa tak ada, panas lah benda-benda dengan tandas pun ramai sebagainya. Tapi ini adalah merupakan sunnah, merupakan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi-Nya. Khudhu anni manasikakum, ambillah daripada aku manasik haji ini macam mana Nabi buat. Nabi wukuf di Arafah, Nabi mabit di Muzdalifah, di Mina melontar jamrah dan sebagainya tu. Semuanya kalau kita lakukan dengan kefahaman, dengan ilmu, dengan apa dan adab-adab yang terbaik. Kalau tengok dalam Al-Quran, dalam hadis, memang sebut benda-benda ni. Fala rafasa wala fusuq wala jidal fil hajj. Jangan buat benda-benda yang apa? Rafas ni benda-benda yang menaikkan nafsu. Sebab tu banyak larangan-larangan ihram tu ada yang berkait dengan lelaki perempuan. Ini adalah medan masa untuk kita berjuang, membina diri kita, menjaga diri kita, membentuk diri kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat. Nanti kita akan sambung insya-Allah. Maza ba'dal hajj, apa selepas haji. Sebab itu saya bagi reserve topik lain lah. Kalau cerita sekarang habislah modal saya nanti. Tapi sekarang ni saya nak cerita awal ni persiapan nak buat haji ni. Tapi kita ada lagi nanti insya-Allah dalam forum kita, dalam program selepas apa nanti insya-Allah, ataupun nanti kita nak nampak supaya kita jelas. Kadang-kadang kita nampak kita nak the big picture dulu. Lepas tu kita buat apa-apa amalan yang sepatutnya kita buat. Jadi saya rasa kita tak perlu bercakap panjang. Sebab khairul kalam, orang Arab kata madalla. Percakapan yang baik, ceramah yang baik ni dia pendek, ringkas, tapi memberi petunjuk, menunjukkan arah untuk kita melakukan perkara yang baik. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan dan kita semua akan diberikan kesihatan yang baik. Ini antara benda cabaran kita lah. Kita kena jagalah. Air kena minum banyak. Sini tak ada masalah, tandas okey kan. Maksimal nanti masa di Arafah Mina cabaran tandas pula. Air panas, nak minum kena minum, nak minum banyak, nak terkencing, nak apa bagainya. Jadi banyak cabaran. Nanti insya-Allah kita akan kongsikan persiapan masyair tersebut. Itu adalah medan ujian yang sebenarnya. Jadi sebelum kita sampai ke medan perjuangan tersebut, kita ada ruang sekarang ni, sebelum hari wukuf ni, buatlah membina kekuatan kefahaman ilmu kita, ulang-ulang kaji. Itulah kita akan buat kuis. Kita ada pertandingan kuis setiap minggu. Kita akan ini jelas ulang-ulang kaji lah. Maknanya kita galakkan tuan-tuan dan perempuan jawab kuis tersebut, just sebagai nak refresh, untuk ulang kaji balik ilmu yang kita dah belajar macam-macam. Ini tak apa masalah yang taib kita sekarang ni. Kita tanya soalan-soalan masih lagi kita dah bagi dah dalam kursus kita. Bila sampai ke miqat kena niat ihram. Tapi yang perempuan ni ramai lagi dia kata haid, kalau uzur boleh ke niat ke tidak. Jadi orang lelaki tak ada masalah. Memang jangan pula orang lelaki pula ada uzur.
Setakat ni alhamdulillah tak adalah orang lelaki tanya, tak ada kan. Perempuan yang masalah dia masih lagi confused. Haji ni kalau orang perempuan dia semua boleh buat kecuali tawaf dia. Tawaf pun ada masa dia boleh, ada cara dia nanti. Itu ustaz kita akan terangkan, ada kaedah penyelesaian dia. Jadi jangan risau sangat. Yang lebih besar agenda kita ialah membina ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membina zikrullah. Sebab dalam haji ni nanti bila balik haji, Allah sebut dalam Quran fazkurullah. Kita nak jadi orang yang sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan jadi orang yang saleh dan muslim. Dan jadi lupa yang apa ni, tak lupa. Banyak sibuk ingat benda lain. Sawah dia lah, apalah kerja dia, apa dia, macam-macam lah anak pinak dia, itu macam-macam benda dia. Tapi kita nak bina, kita nak capai target kita haji ni. Kita dapat haji yang mabrur dengan erti kata kita menjadi orang yang lebih baik. Jadi adalah benda-benda yang kecil-kecil yang kita boleh mulakan walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya memberi makna yang besar. Saya selalu pesan kepada diri saya dan juga kita semua, contohnya masa kita di sebenarnya bukan di tanah suci je, tapi di tanah suci ni kita boleh mula. Sebab kita dah jelas dah apa yang kita nak. Kita nak haji mabrur. Kita nak menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala yang diterima ibadat kita ini. Jadi salah satu yang amalan yang kita boleh buat, contoh dia, jaga wuduk kita. Berwuduk, sentiasa dalam keadaan berwuduk. Saya ni belajar dengan orang Arab juga. Orang Malaysia tak berapa, sebab orang Malaysia ni bila kita belajar, bila nak pegang Quran, nak baca Quran, nak semayang, baru ambil wuduk. Itu yang kita ajar daripada kecil kan. Jadi waktu lain tak payah wuduk. Maksudnya, tapi sebenarnya kalau kita sentiasa berwuduk, ini sangat baik untuk diri kita. Selain dia memberi cahaya pada muka kita, berbagai setiap berwuduk ni, mudah kita nak beribadat. Bila-bila masa tak adalah nak semayang je, nak kena masuk tandas dulu apa bagai. Tapi maksudnya tadi, setiap kali kita kalau kita batal wuduk, kita masuk bilik air, ambil wuduk terus. Tak kira apa bagainya, jadi senang kita nak baca Quran, nak solat sunat, kalau nak berzikir pun, apa pun kita boleh berada dalam keadaan berwuduk. Boleh tuan-tuan? Ini cubalah, bukanlah wajib. Ini benda-benda yang sunat, benda-benda yang afdaliyat. Dan tapi saya yakin dia mempengaruhi. Saya dah cuba dah beberapa tahun dulu. Dia ada efek kesan dia. Nabi memang galakkan kita berada dalam keadaan wuduk. Jadi kita mulakan dengan benda yang mudah-mudah. Lepas tu solat-solat sunat pun janganlah terlampau semangat terus 20 rakaat. Sampai ke buat secara berperingkat, bitadarruj. Kalau semayang sunat rawatib, kalau dulu sebelum ni kita tak semayang sunat rawatib, jadi sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, jaga sunat rawatib kita. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat lepas zuhur, 2 rakaat yang paling baik 2 rakaat sebelum rawatib. Yang paling baik apa? Subuh. Itu mula dengan tu dulu. Jangan yang lepas asar pula semayang, lepas pun apa. Jadi kita mulakan benda yang asas-asas dulu. Sebab kita nak berubah jadi orang yang lebih baik, kita jangan nak buat sekali semua. Dan nanti kita juga yang tak terdaya. Kita nak supaya amalan kita ini nanti akan berkekalan, istiqamah, mustamirrun, sampailah kita bertemu dengan Allah SWT. Jadi kita mula dengan jaga sembahyang fardu kita. Sebab tu bila kita pergi Masjidil Haram pun ada lepas sembahyang fardu je sembahyang jenazah, sembahyang jenazah, fardu kifayah. Jadi lepas tu jaga rawatib kita berperingkat. Sembahyang witir. Kira kita orang Melayu ni Ramadan ni tak tinggal witir. Syawal dia tinggal tu dah. Sebab dia witir, tarawih witir.
Tapi bila dah tak ada tarawih, witir pun tak ada. Jadi kita mulakan dengan benda-benda yang Nabi ajar, Nabi tak tinggal. Benda-benda solat duha, solat witir dan sebagainya tu, insya-Allah mudah-mudahan ini semua akan membantu kita, melayakkan kita mendapat haji yang mabrur. Dan kita inilah tanda kesyukuran kita sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tawaf tadi dan sebagainya tu, insya-Allah kita doakanlah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad ijtama'na ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. ووثق اللهم رابطتها ووثق اللهم رابطتها ووثق اللهم رابطتها وأد مدها واحيها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار وأدخلنا جنة مع الأبرار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا غفار إنك أنت العليم والحمد لله رب العالمين. Sini fokus kepada ibadat. Fokus ibadat, buang perkara-perkara yang tidak bermanfaat, banyakkan masa kita di masjid berbanding banyakkan masa di kedai-kedai shopping beli barang. Satu. Yang kedua, tuan-tuan, kita haji ini, Duyufur Rahman ini medan untuk menguji kesabaran dan ketakwaan kita. Fahami falsafah ibadah haji. Ya. Umpamanya kita pergi melontar 7 km hari-hari. Apa ustaz, kita berjalan ni nak mata-mata nak baling batu je. Baik melontar depan kemah ni sudah lah. Fahami itu adalah ibadah perintah dari Allah Ta'ala. Kenapa Allah suruh? Ta'ampu dia. Aku nak kau buktikan takwa kamu kepada aku. Ya, maka kita fahamilah falsafah ibadah haji ini supaya menjiwai dalam diri kita. Ya, ingat, dan haji ini medan kesabaran. Di masyair nanti tuan-tuan, saya pesan pada tuan-tuan, apa-apa yang berlaku di masyair nanti ataupun di sini, anggaplah itu semua apa tuan-tuan? Cobaan. Faham? Ya. Sabar banyak-banyak. Haji ini mahal harganya. Bukan harga paket ini, harga haji ini, tidak. Tetapi harga yang Allah Ta'ala jemput kita ini terlalu mahal. Hanya orang yang benar-benar ada kemampuan Allah Ta'ala pilih. Maka ujiannya juga besar. Ya. Jadi apa-apa ujian yang berlaku, sebut saja dalam hati, coba. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Saya tunggu nanti di masyair. Kalau ada yang komplain tak cakap itu siap. Yang ketiga tuan-tuan, haji ini kita nak jadi tetamu Allah Ta'ala. Dia adalah perhimpunan besar umat Islam di dunia. Maka jadikan haji ini sebagai medan merapatkan Allah. Tuan-tuan yang datang dari Kedah boleh jumpa kawan-kawan daripada Johor, Perlis, macam-macam lah, berjumpa di sini, rapatlah ukhuwah kita. Pergi Masjidil Haram, jumpa jemaah negara-negara lain, rapatkan ukhuwah. Walaupun tak faham, sebelah tu orang Turki, bagi sebiji kurma kat dia, insyaAllah kita akan berukhuwah dengan dia. Paling tidak dia akan faham satu perkataan. Walau negara mana sekalipun dia akan faham satu perkataan. Apa dia tuan-tuan? Assalamualaikum. Ukhuwah kita. Rapatkan ukhuwah kita di sini. Ya, kita datang sini seorang,
Kita balik Malaysia, ukhuwah kita balik dengan 5,000, 2,000 kawan-kawan. Kita kenal kat sini. Ada yang balik berbesan, ada yang balik jadi menantu, ada yang balik bertemu jodoh di sini. Mudah-mudahan, amin. Dan yang keempat, tuan-tuan, erti menjadi tetamu Allah Ta'ala ini tidak terhenti di sini. Itu yang penting. Tidak terhenti, tuan-tuan, selesai 6 rukun haji, 6 rukun wajib haji, kemudian tuan-tuan alhamdulillah selesai haji. Tuan-tuan kembali ke Malaysia, bawa 5-6 beg bertambah-tambah beranak. Lepas tu tak ada apa-apa. Masjid di Malaysia, masjid di kampung kita, taman kita tetap macam itu. Kalau di sini nak sembahyang subuh pukul 3 kita dah pergi, tiba-tiba balik ke Malaysia, subuh pun kadang-kadang tebu, tuan-tuan. Tak ada makna haji. Jadi tuan-tuan, kita harapkan mudah-mudahan haji ini kita dapat haji yang betul-betul haji yang mabrur, insya-Allah, yang memberikan kesan sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, man hajja falam yarfus walam yafsuq raja'a kayaumi waladat. Ya, siapa yang pergi haji dalam keadaan tak melakukan dosa, tak melakukan perkara-perkara yang munkar, dia akan balik pulang ibarat seperti bayi yang baru lahir. Mudah-mudahan tuan-tuan, ya, kami daripada pihak pembimbing dan petugas haji sentiasa rasa dekat dengan tuan-tuan jemaah-jemaah haji untuk kami santuni tuan-tuan sebagai insya-Allah kita akan bimbing sebaiknya tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan, saya nak akhiri dengan satu persoalan. Boleh? Apakah beza tuan-tuan dan puan-puan dengan hotel Land Premier? Apakah beza tuan-tuan dan puan-puan dengan hotel Land Premium? Tak perlu jawab. Hotel Land Premium letaknya di Mekah. Adapun tuan-tuan dan puan-puan semua jemaah haji ini letaknya dalam hati kami petugas-petugas. Okey tuan-tuan, jadi mudah-mudahan perkongsian yang ringkas ini memberi manfaat kepada kita, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan atas kami. Semoga Allah Taala mengurniakan kita semua haji yang mabrur. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu permintaan, boleh tuan? Tuan duduk je. Saya dan Ustaz Syahrin akan duduk sini untuk bergambar. Boleh? Boleh. Kalau nak tunggu tuan-tuan datang bergambar, kami lambatlah habis ni. Jadi saya Ustaz Syahrin duduk sini, minta duduk kamera tu sampai